CCTV menggunakan solar. Lepas tu tak payah pakai wifi, boleh masuk SIM card, siap ada lampu solar guys. Memang terbaik guys, puas hati. Kita akan cuba setup guys menggunakan application V380. Okay, korang akan dapat satu dia punya bracket ni. Korang akan dapat dia punya screw dengan dia punya wall plug ni. Okay, ni dia punya CCTV guys. Puas hati guys, memang besar. Ini dia punya lampu solar. Ini dia punya solar panel. Yang bawah ni dia punya CCTV. Okay, nanti dia punya bracket ni korang boleh ikatkan dekat sebelah belakang ni. Yang ni korang boleh letak dekat kebun boleh, ataupun dekat rumah sewa korang ke homestay. Ni dia siap bagi dia punya SIM card ni. Yang ni package dia memang jimat guys, RM10 sebulan ataupun RM120 setahun. Okey, kat sebelah bawah ni ada tempat lubang untuk korang nak masukkan dia punya SIM card dengan SD card lah. Yang bawah ni dia akan berpusing 360. Atas bawah, yang atas ni dia akan stay lah. Jadi bila ada pergerakan apa, yang bawah ni dia akan follow. Jenis yang banyak kebun buah tu kan, durian kerap hilang kan, boleh pasang CCTV ni. Okey, macam ni aku dah namakan kebun. Dan okey, nampak guys, dia ada 3 kamera guys. Nampak tu, dia punya view pun cantik. Lepas tu ni korang nak onkan alarm boleh, light control nampak tu, memang cerah. Nampak ada pencuri kat kebun ke, orang lalu ke, ni lampu solar guys. Kita nak onkan manual pun boleh.